Oh ya, kau diam je. Jangan gerak. Belakang kau tu macam... Macam apa? Ah, Bibi! Come. Tu classmate aku tau, kau kenal? Gila tak kenal. Dia satu kereta dengan aku. Perempuan. Korang mau umpat apa Aku dengar macam ada umpatan tadi kat situ. Tak ada apa-apa. Aku rindu kau. Dahlah kau. Jangan. Aku duduk sini, korang jangan nak bangun pula Kan korang caw pula aku tumbuk orang itu. Kejap. Korang berdua ni memang kenal each other ke sebenarnya? Dia ni aku dah kenal lama dah. Daripada kecil sampailah ke besar, tapi kata tiga dia tinggalkan aku. Dia pergi tempat lain. Sekarang baru jumpa. Gitu kisahnya. Ya. Anyway kan, ni aku nak tanya satu soalan. Bukan akulah nak tahu, tapi satu kolej ni nak tahu. Aku dengar semua duk bercakap-cakap. Betul ke korang berdua ni sebenarnya sesuatu? Sesuatu. Tak naklah bersubahan. Aku pun tak nak tengok tau kawan aku buat benda yang tak elok. Na'uzubillah min zalik. Tapi kenapalah dengan si Jaja tu? Aku dah zonok dah tengok dia dengan Mika. Yalah memang diorang selalu gaduh. Tapi orang kata bila gaduh macam tu, naik pelamin berbaik juga. Betul tak? Sekarang ni, pelamin angan kau tu musnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau tahu tak? Apa kata kalau kita suruh si Mika tu tackle Oya? No. Kau tak ingat ke dulu yang kita buat hal tu? Si Oya meraju kesakan dengan kita. Kau nak buat hal lagi? Silap-silap kau jadi patung cendana, teddy bear dia tu. Tak nak. Macam mana kalau si Oya tu jatuh cinta dengan Mika betul-betul? Baguslah. Maknanya kita dapat selamatkan dia daripada cinta sejenis. Betul tak? Macam mana kalau... Okey, dah. Kau tak payahlah apa macam mana ni. Tak payah fikir banyak. Okey, sekarang ni kita buat dulu. Solution dia kita fikir kemudian. Yang aku telefon Mika. Macam mana kalau... Mika, jumpa aku dengan Isha kat library? Ya, sekarang. Sekarang urgent. Okey. Come on lah. Luaran je korang nampak aku macam ni. Kasar kan? Tak. Itu semua luaran. Tak menggambarkan pun dekat luaran dengan dalaman aku ni sama. Hati aku ni hanya dia je yang tahu. Ini luaran aku macam ni sebab aku dah selesa. Samalah macam aku. Aku nampak kasar. Aku sebenarnya malas lah nak geger-geger pakai dress bagai tau. Aku lebih selesa macam ni. Aku suka macam ni. Tapi rambut aku panjang lah. Tak adalah macam si Jaja ni tok pendek macam laki lah aku tengok. Tak pasal-pasal nanti encik the race marah aku. Kau tu memang kau anak kesayangan Encik Derek. Betul. Aku memang saja potong rambut macam ni. Selesa. Kita tahulah fitrah kita macam mana kan? Maybe satu hari aku nak ubah diri aku jadi wanita Melayu terakhir. Who knows? Kan? Orang nak mengata kita, mengatalah kita tak boleh nak tutup mulut orang. Yes, aku setuju sangat apa yang kau cakap tu memang betul. Manusia ni senang sangat nak menilai apa yang dia nampak. Kau tengok aku ni. Senang sangat orang nak cerca. Tapi tu dululah. Sekarang aku dah tak kisah. Lantak diorang lah. Yang penting aku buat apa yang aku happy. Macam apa tadi dia cakap? Wanita Melayu terakhir. Mungkin I pula boleh jadi lelaki Melayu terakhir. Wow. Kejahatan sikit lagi. Apa benda yang kau nak jumpa aku sangat ni? Okey, macam ni lah. Aku ni jenis orang yang suka berterus terang. Aku tak suka tahu kawan bergaduh. Okey, so? So, aku kalau boleh nak engkau usah Oya. Aku nak dia fikirkan kau, dia tak fikirkan orang lain. Lagi bagus kalau kau boleh buat dia jatuh cinta dengan kau.
So, aku kalau boleh nak engkau usah Oya. Aku nak dia fikirkan kau, dia tak fikirkan orang lain. Lagi bagus kalau kau boleh buat dia jatuh cinta dengan kau. Korang ingat aku bodoh ke apa? Tak, kalau Oya saman aku macam mana? Korang tahu kan yang Oya tu lawyer tak jadi. So? Tak apa. Kalau kau rasa kau tak nak tolong, tak apa. Kita cari orang lain je, kan? Okey, boleh. Aku boleh tolong, tapi aku nak ada insurans untuk diri aku. Yelah, kau apa jadi kat aku kan? Kata kawan. Memang kawan. Berapa kau nak? Tepi. Kau ni kenapa pula? Weh, matilah aku. Dah lah kena cakap bahasa Inggeris. Lepas tu duduk kat depan pula tu. Tamatlah riwayat aku hari ini. Kau ni jangan nak over boleh tak? Cuba bernafas. Jangan risau, kau boleh buat. Kejap lagi kau anggap je hanya ada kau dan aku je dalam dewan ni. Ni muka-muka lain ni semua kau persetankan. Lagipun kita buat ni untuk markah je weh. Ada meja kosong. Why not kita rehearsal? Kita try. Go. Pergi sana. Cepatlah sikit kau ni. Masih Inggeris tak reti. Meja nurse. Cepat sikit kau ni. Duduk sana. Kau lah kena duduk. Kenapa aku pula kena duduk? Aku silap. Kau pesakit kan? Okey. Honest, ya? Konon. Konon I tengah busy. Hello, nurse. Yes. How about my health report? Oh, let me have a look. Ooh. Your health report showed up a few problems. Seems like your cholesterol level is quite high. And so is your blood pressure. Can you tell me, what do you know about cholesterol level? Oh, I don't know. That's why I refer to you. Hebatlah kau pusing belakang. Thank you. Tengok. Kau boleh buatlah. Kau je tak confident. Tengok semua support kau tahu. One more everyone. Layankan je lah dia. Aduh. Cepat. Kau ni asyik kena tunggu kau tahu tak? Kau ni lah faham. Aku ni pakai baju kurung. Kau ni jalan sopan. Perempuan bagi tadi. Mika. Oya nak pergi mana? Lunch? Jom lah. Sekali. Jom kita nak pergi ni double date. Kita dua dengan dia dua. Rasanya kalau nak lepak, esoklah kita lepak. Macam ni. Jomlah jangan sekali nak. Aduh, apa hal ni? Kenapa? Jom, jangan pada ni. Hai. Apakah
Apa cerita? Macam Japur, aku semat tak? Semat. Rambut aku siap. Rambut. Ya, pegang rambut aku. Okey, saya. Spek kau naik sikit. Spek. Umai. Kita nak dating mana ni? Serius lah Umai ajak Japur dating. Ya Allah, kau tak nak perasan boleh tak? Aku ajak kau keluar bersebab tu tak? Baby. Manalah, sibuk lah kau ni. Kenapa nak kena ajak dating? You blocked me. Benci betul kau kat aku kan? Kalaulah aku boleh patah balik masa. Okay, sekarang ni kita kena convincekan baby. Siapa nak cuba? Balik-balik aku juga. Korang ni kan suka tau. Tak tahu nak cakap apa sekarang ni. Sekejap, Pat. Hai, bukan korang semua ni patut pergi dating ke? Yang sibuk nak heret aku sekali ni apa hal? Alah, jomlah ikut kita orang John. Makan sekali dengan kita orang. Jom. Baby. Pergi nak belanja tau. Aku nak belanja. Aku kalau belanja Ica seorang aku okey lah. Tapi kalau nak belanja semua, duit tak amal weh. Japur dah belanja. Boleh juga. Siapa belanja? Anak orang kaya. Belanja burger. Jom. Kerja? Tak naklah aku, tak sanggup aku nak tengok korang semua bercengkerama. Bye. Jap. Jangan gitu dulu, baby. Okey. Macam ni lah, Kita orang ni sebenarnya plan nak nikah dengan si Oya tu macam ni. Jadi, sebab tu kau kena ikut kita orang pergi makan. Nikah Oya? Tak faham lah apa maksudnya. Okey, tak apa macam ni jadi. Kita orang nak Maem dengan Mila jadi real. Boleh? Real? Pending lah aku hari ni. Lembab betul hari ni. Oya real? Nak bagi dia macam kita lah, couple. Couple? Hai, menyemak lah kau ni. Kau nak apa, kau nak pau aku ke? Minta maaf lah, Mak aku masih sara aku lagi. Bapak aku sara aku. Aku tak ada duit nak bagi kau. Jap. Oi! Angkau. Kau ni masalah kan? Siapa? Kau padang gambar tu sekarang? Kau padang gambar tu sekarang? Apa main hampan ni? Sekali kau je. Kau tahu kan benda ni salah?
masalah dalam undang-undang, aku boleh report dekat SKMM. Apa? SKMM? Apa tu? Tak tahu lah. Yelah, aku mana tahu pasal law ni sebab cita-cita aku nak jadi nurse. So, nampak muka aku macam kisah tak apa yang kau cakap? Tak kan? Okay, macam ni lah. Kalau kau report pasal aku, senang lah. Aku buka aib kau. Ni, gambar ni. Fair kan? Kau nak apa sebenarnya? Ikut aku. Kalau kau tak nak gambar skirt pink kau ni tersebar, dengar je lah cakap aku. Kalau aku viral kan senang lah. Kau tahu lah kan, kita main netizen nasional lain macam. Jom. Kau aku. Kau tahu aku tak delete. Jom. Macam tak ada pilihan kan? Kau kena ikut kan? Jom. Cepat. Weh, serius lah. Kau nak buat aku gimana? Kejap. Kau? Aku tahu kau budak pandai. Kau bijak. Aku ni tak bijak. Baca buku kena banyak kali baca baru masuk otak. Aizan nak dekat kan? Asal nak kena sampai sini? Apa kau ingat aku nak bawa kau pergi tempat yang bukan-bukan ke? Chill lah. Jap. Ni aku nak tunjuk kau something. Mana? Nah. Baca. Buku strap. Buku ni ditulis oleh seorang Dr. Bius kalau kau nak tahu. Buku ni bagus kalau kita belajar. Dia sebab dia banyak bagi manfaat dekat kita. Aku tak kata buku yang kita belajar dekat college tu dia salah ke dia tak bagus ke apa. Tak, okey je. Cuma buku yang kat college yang kita belajar tu dia agak berat, agak deep, agak macam ala-ala method macam tu. Tapi kalau kita baca buku ni, dia orang kata macam ringan sikit. So bila kita baca, kita belajar buku ni, dia tak pecahkan kepala otak kita. Dia senang sikit lah. Faham. Siapa share dengan kau buku ni? Sini aku. Asal? Maknanya kau ajak aku datang sini untuk beli buku ni je lah. Boleh? Tak ada masalah. Tapi dengan satu syarat, kau kena janji dengan aku, kau takkan sibahkan pasal benda tu. Sebab apa? Mat, kau ni kan... kau memang ambil kesempatan dalam kesepitan kan? Apa dia ni? Tak faham lah. Kesempatan lah. Mentang-mentang kau ada gambar aku, kau pegang, kau ugut aku sampai aku datang sini. Cara kau cakap macam kau cakap aku ni jahat, yang kau ni baik sangat macam tu. Tengok gaya memang pun. Aku sekarang ni baik, kau jahat. Jahat sangat? Taklah, sikit je. Cepat lah. Nasib baik kau perempuan tau. Nasib baiklah aku bukan girlfriend dia tau. Aduh, bawa sini tak first date. Phil, tak ingin aku. Sebaik ada gambar aku tau. Boleh layan perangai dia. Ini buku apa ni? Misi Impossible. Nak ke? Buku tu nak ke? Kau nak ambil lah aku belanja. Tak naklah aku. Kita makan budi, lepas tu aku tergadai. Tak ada apa? Aku cakap ambil je lah kalau nak. Tak ada. Ambil je lah. Buku tu bagus lah untuk kau. Yalah, mana tahu lepas ni kau baca buku tu, kau tiba-tiba minat untuk jadi misi. Apa, aku bayarkan untuk kau. Ini kau yang nak beli tau, bukan aku yang nak.
Thank you. Terima kasih. Kau tahu tak? Buku ni ada yang nombor 2 punya tau. Yang sekarang aku belikan untuk engkau ni nombor 1. Tapi tak apalah. Kau baca buku ni sampai habis. Dah habis aku beli yang nombor 2. Aku yakin nanti bila kau dah baca buku ni, semangat kau berkobar-kobar nak jadi misi. Okey, kalau aku dah habis baca tapi semangat aku menurun je, macam mana aku salahkan kau Aduh, orang perempuan memang macam ni ya? Macam mana? Yelah, kalau orang perempuan ni kalau dia betul lah. Kalau dia salah, semua orang kena ikut salah dia macam tu. Ya, kakak aku pun perangai lebih kurang lah. Tak faham dengan orang perempuan ni. Ada kakak rupanya. Patutlah pandai beli barang aku hari tu. Member dah biasa. Entah-entah kan, kakak dia pun selalu jadi hal macam aku hari tu. Okey, tadi kau cakap, cara kau cakap tu macam kau dah pernah baca buku ni. Kau ada? Ada. Lah, habis tu kenapa kau beli baru? Bagilah aku pinjam kau punya, membazir je lah. Memang tak lah. Tak bagi pinjam. Kalau aku bagi pinjam buku aku kat engkau, lain pula jadi dia. Ada sambal tertumpah lah. Ada air liur basi melekat kat kertas lah. Tak. Buku aku. Sebab tu aku belikan buku ni untuk engkau. Tu buku kau. Ni, bapak kedekung kau ni. Minumlah, takkan aku seorang je minum. Kau belanja kan? Circulatory system. Kau lukis. Tak payah baca buku. Sekarang. Smurf ni kan. Aku tak hafal lagi lah Miss ni. Engkau ni. Siapa yang nak sangat belajar dengan aku? Engkau kan? Takkanlah benda ni pun kau tak boleh. Otak dah tepu sangat ke tak nak hafal? Aku rasa kau bijak daripada aku. Mesti kau boleh. Kan? Memanglah otak aku ni tak tepu. Kau tahu tak apa yang tepu sekarang ni? Hati aku yang tepu. Tepu sebab... Kau nak aku jerit kan? Kat library ni. 30 minit. Boleh bawa bincang. Okey. Dah siap ke? Gelak. Aku tanya dah siap ke? Sini. Jap. Bayarlah. Ya. Apa benda ni? Kenapa kau buang masa aku? Kau nak belajar dengan aku. Okey, aku boleh terima kau nak belajar dengan aku. Tapi apa kau buat? Kau buat aku sakit hati. Tengok gambar ni aku sakit hati sangat. Tolong Amika, kalau kau tak faham, tak tahu apa-apa lepas ni, jangan tanya aku. Kau pergi tanya diorang ni semua. Belajar dengan diorang, bukan dengan aku. Aku rasakan kau ni memang dah cukup bijak atau pandai daripada aku. Tapi pura-pura bodoh. Oya. Aduh, dia ni memang baran kan dia ni. Aku tak sempat nak explain dah mencicir-cicir tu. Apalah.
Aku rasa tak sabar pula nak kerja dekat Dubai tu. Mesti best kan? Kau ni kan, SEM 1 pun tak habis lagi. Ni, kaki ni baru nak nampak jalan ke SEM 2 tu tak? Macau. Itulah, apa? Exam LJM pun kita tak lepas lagi kan? Tapi orang cakap sekarang ni pejam celik je dah nak grad dah. Betul tak? Itulah tu. Sebab itulah aku sekarang tak sabar sangat nak kerja dekat Dubai tu kan. Aku bukannya apa, aku nak duit, aku kumpul duit supaya boleh tolong mak aku. Aku tahu bila kerja kat sana nanti mesti berjauhan kan. Tapi nak macam mana? Kenalah tahan diri. Nanti duit kepuk, baliklah. Betul tak? Yelah tu nak balik. Silap-silap dah sangkut dengan Pak Arab ke sana. Terus tak nak balik dah. Salah. Biadab. Memang biadab. Aku rasa macam... Aduh, alamak. Masalah lah dia tu. Dia lupa ke? Dia yang ajak aku tau. Merayu nak belajar. Lepas tu boleh main-main pula dengan aku. Exam nak dekat. Buat hal pula. Sabar, ya sabar. Kejap. Exam nak dekat kan? Lagi beberapa hari. Lepas ni habis 1 semester. Aku nak buat apa Kejap, salah soalan tu. Aku nak stay kat sini lagi ke tak? Hai Mika. Nah, bagi Oya. Tu je. Bagi ni je. Oh ya. Nah, Mika bagi. Mika lately ni lain macam lah dengan aku. Kenapa 24 jam duk ikut buntut aku untuk belajar tau. Layan aku. Kemainlah. Konon-konon bajet sweet lah tu kan. Ke aku yang perasan lebih? Baca apa tu? Tak ada apalah. Weh, sampai bila kita nak tunggu hasil ni? Si Mika tu betul-betul ke? Aku tengok dia macam tak serius je. Aku tak tahulah, duit dah bagi, kerja tak nak buat. Aku suruh dia ngorak je, bukan masuk nikah pun. Betul. Patutlah mangkuk tu layan aku lain macam. Duk ikut bontot aku lah, konon nak study lah apa bagai. Sekarang ni macam mana? Kau rasa kita kena tambah duit ke? Biarkan je. Korang memang tak guna kan? Korang dua memang dasar kawan makan kawan tau tak? Oh ya. Dengar sini. Aku tak perlulah ada lelaki macam tu untuk tackle aku. Dan aku pun tak perlu ada kawan macam korang dua. Oh ya, kau salah faham ni. Tak apa, bagi saya explain. Bukan! Korang dua yang salah faham dengan aku sekarang ni. Oh ya, dengar dulu. Kita... Oh ya, please jangan macam ni. Kau salah faham. Cukuplah aku bagi peluang dekat korang. Oh ya, jangan macam ni. Oh ya, please. Oh ya, kita orang sebenarnya tak ada niat buruk pun. Kita orang nak tolong je. Oh ya, please jangan macam ni. Kita bagi dia masa lah. Jom. Dan paling aku menyesal sebab aku bagi peluang dekat diri aku untuk duduk dekat sini lagi. Apa benda lah. Gelak. Best sangat ke komik kau tu? Apa pula tak best?
Kalau kau nak tahu, ini salah satu cara aku nak hilangkan stres aku tau. Weh, korang. Nanti lepas midterm paper, aku ingat aku nak caw terus lah. Kita ada cuti seminggu kan? Sebelum nak start intern tu. Aku pun nak balik kampung. Bukan kau seorang je nak balik kampung pun. Lepak dulu. Nak balik awal-awal dah bawah. Duduk sini kita boleh main game. Nanti praktikal dah tak boleh buat apa dah. Taklah. Aku memang kena caw awal. Kau ajarlah Mika. Tak pun baby main game. Tak pun kau main je game kat rumah. Bukan tu masalah dia. Yang best dia, mak ayah aku tak tahu bila tak ada last paper kita. Yang aku tahu, aku memang nak balik kampung. Tiket semua aku dah beli. Yang kau pun dah besar panjang, baliklah kampung sendiri. Nak berjemput apa? Barang banyak. Mika balik kah? Mika? Tak pernah mampu kan? Best. Aduh. Duit apa ni? Duit supaya kau tak kacau hidup aku lagi. Kau suka duit kan? Kau ambil. Aku rasa semua orang yang buat something untuk orang, dia mengharapkan duit sangat-sangat. So kau ambil, kau belah, and please stop all of this nonsense. Apa benda ni, Oya? Kau, aku tak nak dengar lah satu ayat pun daripada mulut kau. Ini mesti... Kau jangan buat aku nampak bodoh. Kau nak ke aku pukul kau depan semua orang? Ini mesti pasal kes si Canga Umai kan? Ya, betul. Oh ya, ni semua salah faham. Bagi aku explain kat kau boleh tak? Ni. Kau tak payah nak explain. Kau diam. Aku tak nak tengok muka kau lagi. Oh ya. Bagi kat Oya. Duit dia. Aku tak guna 1 sen pun. Dia bagi kau duit? Means kau pun dah kenal lah ni dengan dia? Sekarang ni, kita orang pun tak bertegur dengan dia, tahu tak? Kita tengah borak dalam bilik, tiba-tiba dia dengar pula conversation kita orang. Ada kantor kat situ. Lupa. Nah, ni. Duit korang. Sama aku pun tak guna juga 1 sen. Senang cerita macam ni lah. Aku tak nak join dengan game korang lagi.
kita orang minta maaf lah Mika. Sebenarnya kita orang tak ada niat pun nak libatkan kau. Kita orang ingatkan dia okey, tapi itulah. Siapa sangka kan hati dia keras. Itulah. Oh, yang ni bukan apa ni. Dia marah sebab dia ingat kau rapat dengan dia sebab ikhlas. Bukan sebab kena upah macam ni. Kau nak tahu tak? Sumpah doh aku ikhlas sebenarnya, tapi ya benda dah jadi kan. Aku tak sangka sampai jadi teruk macam ni sekali tau. Aku ingat kan, mesti SEM 2 dia dah tak nak masuk dah lagi. Hai, bukan senang tau nak pegang hati dia. Dia lain lah. Taklah. Tapi apa-apa pun kita nak cakap. Sorry sebab libatkan kau. Aku rasa okey kot nanti. Korang borak dengan dia. Perempuan dengan perempuan senang sikit. Tapi untuk aku, tak ada harapan weh. Dia dah benci kat aku kot. Okeylah. Ni duit korang. Nanti jangan lupa bagi Oya. Ya, aku caw dulu. Itulah, niat kita orang ni sebenarnya bukan apa tau. Kita orang tak nak si Oya tu jauh tersasar. Tu je. Ya, sampai kita orang sanggup jadi pemintip tahu tak? Yalah, aku tengok kau main lagi dengan senior tu. Cok. Korang cakap pasal siapa ni? Pasal Jaja yang macam tomboy-tomboy tu ke? Ha. Korang tahu tak dia tu siapa? Dia tu kawan baik dengan Ratu. Daripada zaman sekolah dulu, tingkatan 1 diorang dah kenal tau. Dah lama dah. Yang korang ni cepat sangat nak buat tuduhan judge orang semua ni. You je. Tak adalah, tak ada maknanya. Ni, kita orang ni sendiri tengok tau. Bukan main mesra lagi diorang tu. Sampaikan bila kita orang lalu depan mata dia, dia buat tak tahu je. Sibuk sangat dengan perempuan tomboy apa nama Hajar. Apa? Jaja. Tak tahulah. Kalau aku jadi Ratu kan memang aku marah korang semua ni. Ni semua-semua ni. Kenapalah sampai kau bayar si Mika tu untuk mengurat si Ratu? Percayalah cakap aku. Kalau kau tak bayar pun, nanti satu hari nanti si Mika tu akan mengurat si Ratu tu juga. Serius lah. Habis tu sekarang ni, kiranya kita orang ni dah salah sangka lah Mai, macam mana ni Mai? Tak tahulah. Aku cuma risau ya tak nak masuk SEM 2 je mungkin. Serius weh, korang kena cari dia dan minta maaf. Nak minta maaf macam mana? Dia langsung tak nak bagi peluang kat kita orang. Kenalah usaha lebih sikit kan? Oya, kau balik bila tak ada. Kalau katakanlah kau free esok kan, jomlah join kita orang pergi outing. Sebab kita orang balik lusa. Mana anak you ni? Lamanya dia. Dah sabar tu separuh perkhidmat. Kejap lagi turun. Hai. Ni, saya keluar sekejap ambil angin kat luar ni. Tak apa, naik dulu. Han lagi mana? Han nak buat pasal saya aku habis sudah mahal apa tak kata. Tak apa, naik dulu. Aku nak main angin jap. Tak apa, pergi naik. Aku pamit ya. Mamat tu apa lagi dia nak?
Belajar betul-betul lah ya. InsyaAllah. Adik. Hai, Baba. Hai. Kata burung. Apa masalah engkau, Ha? Kenapa borak dengan baba aku? Hei. Apa ni cakap macam ni? Cakap elok-elok boleh tak? Cik Baba. Tak payahlah buat muka macam ni. Geram je aku tengok kau. Kau belah sekarang. Kau jangan sentuh keluarga aku. Kau belah. Adik. Uncle. Oh ya, ni anak Uncle lah. Anak Uncle. Tak apalah kalau macam tu saya minta dia dulu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Wah, calem. Geram. Hei. Apa ni? Tak beradab macam ni. Kesian dia lah. Malu dia tahu. Baba tolong jangan nak percaya budak tu, dia tu fake. La ilaha illallah. Adik kenapa perangai macam ni ya? Mama tengok adik semenjak duduk kat sini jadi tomboy dah. Baba tak sukalah kalau orang tak beradab ni. Kesian dia tau. Kalau mesti kata tak suka dia, jangan jatuhkan muka dia depan Baba. Elok je tau tadi dia teman Baba berbual sementara tunggu adik keluar. Adik ni ada masalah ke dengan budak tu? Mama tanya jawab. Adik Mama tanya tau. Tak dengar ke? Adik nak berhenti.